Ingatkan GGA, gastric GERD, rupanya anxiety saja. Pasien saya ni seorang lelaki berumur 35 tahun. Dia mempunyai simptom sakit perut, pedih, panas, kembung, loya, sendawa, pedih perut, pedih dada, sesak nafas, angin, berdebar-debar, tekak, tercekik, berkahak, mulut kering, mulut masam, kadang-kadang rasa macam pahit, hidung tersumbat, kepala pening, mata berat, leher tegang, belikat semua, sakit badan, jadi lemah, badan dia berangin je dia kata. Jadi dia pun berjumpa dengan doktor, banyak kali jumpa dengan doktor bagi dia ubat angin, ubat gastrik, ubat kembung, ubat senak perut, ubat radang perut, probiotik, magnesium, ubat pening, ubat kahak, dah cek jantung, cek paru-paru, cek perut, dah skop perut, dah cek hidung, cek telinga, mata, semua doktor kata awak tidak ada masalah yang besar, semua normal, kecuali skop tu ada sikit keradangan. Jadi dia teruskan makan ubat gastrik, teruskan makan ubat GERD, makan ubat angin, makan ubat kembung, jaga makan pantang, tak makan pedas, tak makan masam, tak makan kopi, tak makan teh, tak makan benda-benda yang menyebabkan gastrik makin teruk, tak makan ubat tahan sakit, dah tak makan lewat, jaga makan pantang, semua macam-macam dia jaga. Dah makan probiotik, dah makan magnesium, semua dia dah makan. Macam-macam suplemen dia beli. Dah masuk banyak klinik dah dia pergi. Tapi sakitnya masih ada lagi, tak nak hilang juga. Dia pun pelik. Berjumpa pula dengan ustaz, berjumpa dengan bomoh. Dah rawat macam-macam, dah urut macam-macam, tapi masih lagi. Dia hilang berat badan. Sebab apa tahu? Sebab kawan-kawan kata jangan makan itu, jangan makan ini. Dia dah pantang dah. Tak makan sayur yang banyak. Dia cuma makan nasi, lepas tu ada ayam rebus, lepas tu ikan bakar, sayur pula, sawi sayur rebus. Dah jaga makan dah. Tapi kenapa sakit dia tak baik-baik lagi? Dia tengok dekat TikTok, Dr. Man kata boleh sahkan, boleh tengok. Betul ke anxiety? Dia tak percaya. Kawan-kawan dia kata dia ada GGA, gastric GERD dengan anxiety. Tapi tak hilang-hilang juga. Tu yang dia pelik. Datang jumpa dengan saya, simptom yang dia sebut tadi semua ada. Saya tengok. Saya rasa ini anxiety. Saya kata awak ni bukan GERD, awak bukan gastric. Kalau gastric dengan GERD, awak dah makan ubat gastric, dah makan ubat GERD, dah pantang, sepatutnya awak dah sembuh. Kenapa awak tak sembuh? Kerana awak sebenarnya simptom gastric GERD awak tu bukan gastric dengan GERD punya pasal, anxiety punya pasal, ataupun psychosomatic disorder punya pasal, minda punya pasal, mencetuskan simptom yang sama. Sebab tu dia menyeluruh dan berubah-ubah. Ya ke doktor? Saya tak percaya. Saya kata nah, saya bagi ubat angin. Dia kata ubat apa? Ubat angin. Saya kata ubat angin gastric dengan GERD awak makan sekarang. Menggigil-gigil, berdebar-debar, takut nak makan ni, badan datang kurus, kering, dah tak larat, dah jadi letih dah, pucat muka dia sebab dah terlalu pantang. Saya kata ubat angin, ya ke doktor? Ya, makanlah. Dia makan selepas setengah jam, angin hilang, kembung hilang, pedih perut hilang, panas perut hilang, hidung tersumbat, kahak kering.